info penting yang wajib anda tahu sebelum ke Sabah, Fansipan. Nak ke Sabah tapi tak tahu nak mula kat mana? First thing first, Sabah ni tak ada airport tau. Jadi dari KL, korang kena terbang ke Hanoi dulu. Dari Hanoi baru naik bas untuk sampai ke Sabah. Suhu di Sabah ni memang sejuk. At least bawalah selai jaket, selebihnya korang boleh shopping kat sini sebab personally jaket kat sini lebih murah dan berkualiti. Dan saya sarankan juga untuk pilih hotel di tengah bandar. Cari yang dekat dengan Sun Plaza. Kenapa? Sebab senang nak jalan kaki pergi ke kedai runcit, cari makan atau nak panggil Grab. Pin siap-siap Sun Plaza kat Google Maps korang sebagai landmark utama. Google Translate adalah nyawa, tak semua lokal kat sini boleh cakap English tau. Jadi download siap-siap offline translation bahasa Vietnam dalam phone korang. Senang untuk korang berkomunikasi nanti. Di Sabah bawa cash lebih tau. Walaupun sekarang zaman cashless, peniaga kecil kat Sabah masih lagi setia dengan tunai. Nak beli souvenir tepi jalan atau makan minum, cash sangat memudahkan urusan korang nanti. Sejujurnya, cuaca di Sabah ni tak menentu. Kalau nak datang kabus tu, dia sampai zero visibility dibuatnya. Tips saya, stay sekurang-kurangnya 2 malam. Kalau hari pertama kabus tebal, korang masih ada peluang kedua pada hari berikutnya. Jadi, dah ready untuk ke Sabah? Tag kawan travel korang untuk info ini.